Rumah kalau belum habis bayar boleh hibah kepada anak tak? Okay, good question. Ramai orang ingat kalau kita nak hibahkan harta kita, wajib dah habis bayar, dah dapat geran kat tangan baru boleh hibah. Jawapan dia sebenarnya, rumah yang masih dalam loan pun kita boleh hibahkan. Tak kisahlah loan bank ke, LPPSA ke, kita boleh hibahkan kepada orang yang kita sayang. Dengan syarat, rumah itu kalau boleh ada perlindungan MRTT ataupun MRTA lah. Basically macam insurans rumah. Kan? So bila mana kita meninggal dunia, rumah tu dah sah jadi milik sesiapa yang kita nak hibahkan tu. Penerima hibah tu dah sah jadi milik dia dah. So menjawab soalan ni tadi, rumah yang dalam loan boleh dihibahkan kepada anak kita. Tak kisahlah anak ke isteri ke siapa saja, sah untuk hibah rumah yang masih dalam loan. Okay? Saya ada buat satu grup percuma tentang hibah, wasiat, pusaka dan juga faraid. Bagi anda yang belum masuk lagi grup ini, percuma sahaja klik link dekat bio, masuk sekarang. Banyak anda akan belajar dekat situ nanti. Banyak lagi kes-kes yang menarik yang saya boleh share dalam grup tersebut. Masuk sekarang, klik link dekat bio, okay? Assalamualaikum.